Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Ashifatul Haifah binti Muhammad Azlan, wartawan cilik on Top TV, saluran digital TV PSS SK Felda Penggali Timur. Pada hari ini 21 Mac 2025 bertempat di Aula Muhibah telah mengadakan penyampaian watika pelantikan pemimpin muda dan duta sasiah. Assalamualaikum Puan. Apakah maklumat utama diadakan program penyampaian watika pemimpin muda ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan itu tadi. Jadi untuk makluman Haifah dan semua yang menonton, majlis penyampaian watika pemimpin muda pada tahun ini kita adakan adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi murid-murid yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dalam kalangan murid SK Felda Penggali Timur. Seterusnya kita ingin memperkenalkan kepada rakan-rakan semua, rakan-rakan murid semua, supaya kita kenal siapakah pemimpin muda di sekolah kita ini. Jadi untuk itu cikgu mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua murid yang telah terpilih sebagai pemimpin muda dan juga duta sasiah pada tahun 2025 ini, dan mudah-mudahan untuk yang lain juga menjadi inspirasi agar terus meraih kecemerlangan dalam bidang kepimpinan, insya-Allah. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu Syam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Haifah. Apakah harapan cikgu terhadap para pemimpin muda selepas menerima watika pelantikan ini? Okey, baik. Harapan cikgu Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua murid yang telah dilantik sebagai pemimpin muda pada hari ini. Alhamdulillah, majlis semua jalan lancar. Dan okey, cikgu pada harapan cikgu untuk semua pemimpin muda agar menjadi seorang pemimpin yang penuh tanggungjawab dan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integriti. Selain itu juga cikgu berharap agar semua pemimpin muda boleh jadikan contoh kepada rakan sebaya dengan menunjukkan sikap yang baik, dengan menunjukkan tingkah laku yang baik, supaya rakan-rakan lain boleh ikut. Dan yang ketiga, harapan cikgu agar semua pemimpin muda ni dapat belajar, terus belajar untuk membaiki diri, supaya dapat bila dia jadikan contoh, sentiasa dibaiki diri dari berbagai aspek lah, seperti aspek ilmu pengetahuan, kemahiran interpersonal dan emosi. Jadi itu saja daripada cikgu. Ya, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum Anik. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan sedikit tentang biodata Anik? Nama saya Muhammad Anik Aziz bin Ma'iruf. Saya juga memegang jawatan sebagai pusat sumber sekolah. Apakah perasaan anda apabila dipilih untuk menerima watika pemimpin muda? Saya berasa gembira dan bahagia kerana telah dilantik sebagai pengawas pusat sumber. Saya juga telah diberikan tanggungjawab daripada guru-guru di sekolah. Okay, terima kasih Anik. Sama-sama. Assalamualaikum Arman. Salam. Boleh ceritakan sedikit tentang biodata diri Arman? Okey, nama saya Nur Arman Hamid bin Azizul. Saya memegang jawatan ketua pengawas sekolah. Apakah harapan anda untuk diri sendiri dan rakan-rakan lain yang turut terlibat dalam program ini? Saya harap saya dan kawan-kawan saya dapat memegang tanggungjawab yang diberikan oleh guru. Okay, terima kasih Arman. Sama. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan sedikit tentang biodata diri Amar? Nama saya Amar Ikhwan bin Saiful Azizan. Saya memegang jawatan pemimpin rakan sebaya. Apa yang anda rasakan merupakan cabaran terbesar dalam menjadi pemimpin muda di sekolah?
cabaran saya untuk membimbing rakan saya untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, terima kasih Ama. Sama. Sekian saja daripada saya. Moga kita jumpa pada lain masa. Bye-bye semua.